Assalamualaikum and welcome back to my channel. Kembali kita dalam rancangan Eco Shop Haul. Okay, sebelum tu maaflah aku punya light ni tak cantik sebab dah malam. Aku ada lampu atas tu je. So side sini dia nampak malam sikit. Okay, barang first adalah ini. Anak aku punya colour. Yang ni dia ambil sendiri. Next, yang ini pun dia ambil sendiri. Dia tak tengok pun. Dia ambil. Ini sticker book. Bukan colouring book. Aku pun mula-mula ingat ini buku colour tau. Buku colour sekali dengan stiker yang biasa aku belikan anak aku tu. Tapi tak. Ini buku stiker. Dari first sampailah last page, semua stiker. Next item adalah ini. Plastik. Ini size dia yang ini. Ini untuk packing-packing barang ke, sampah ke. Kadang aku guna plastik ni juga. Dan aku beli ni chopping board. Cutting board sama lah kot. Bamboo cutting board. Ini nak guna untuk apa? Untuk prep makanan si adik. Dan si abang beli ini creator. Yang ni pun dia ambil sendiri. And then inilah barang husband aku. Glove. Hari tu dia dah beli. Ini dia beli lagi. Next, yang ini mainan si abang. Yang ini pun dia main masuk je dalam bakul. Dia kata daddy dia bagi. Padahal daddy dia tak tahu pun. Lepas tu yang ini mainan si adik ada dua. Yang ini aku tak beli. Yang ini satu daddy-nya yang belikan, satu lagi si abang yang ambil. Aku tak tahu mana satu si abang ambil, mana satu daddy ambil. Tapi bukan kerja aku. Yang ini si abang. Yang ini mula dia ambil ni. Aku tanya dia untuk buat apa. Aku ingat dia macam nak botol yang spray-spray tu. Sebab dia selalu main aku punya botol spray-spray tu. Aku cakap lah dengan dia bukan yang ini. Lepas tu dia kata dia nak ni. Dia nak letak sabun. Sabun apa aku tanya. Dia tak ada sabun. Nak letak sabun. Dia memang nak benda ni. So dia letak je dalam bakul. Dia shopping tadi macam orang dewasa tu tak. Dia main ambil. Masuk dalam bakul. Ambil masuk dalam bakul. Next, aku beli ini balang. Balang ni aku beli untuk letak si adik punya apa? Makanan lah. Macam oats ke. Apa lagi lah? Apa-apalah dia punya makanan. Aku beli dua je. And then aku beli penapis. Ini apa nak tapis. Tak sure lah makanan dia ke apa untuk bagi lagi halus lah. Memanglah dah blend kan. Tapi mungkin ada apa yang besar-besar tu ke. Bolehlah lenyik-lenyik dekat sini. Bagi lagi halus. Next. Yang ini barang husband aku. Ini apa? Garden twist tie. 30 meter mak panjang betul. Aku tak tahu dia nak buat apa. Tapi yang ni dia beli. Dan dia beli ni juga cable tie. Ada 60 pieces. And then aku rasa tak ada lagi. Tak apalah tu kemudian. Next, aku beli ini. Ziploc bag. 20 pieces. Ini untuk letak adik punya makanan lah. Lepas tu aku beli saiz ni juga. Ini aku tak tahulah apa beza dia. Macam sama saiz je. Kita try tengok ya.
Warna biru. Wah, ada gambar bear. Cantik you. Size dia lebih kurang dengan saiz yang ini. Lebih kurang. Tapi ini corak daun, yang ini corak bear. So cute guys. Ini ada berapa ya dalam dia? 20 pieces. Ini pun 20 pieces. Sama kuantiti. Next, still wine. Oh ya, ini husband aku punya. Kita beli 2. Ini dia ada size tau. Ini size dia 0.02 inch. I don't know. Takkan inch kot. Oh, ni lagi satu dia punya barang. Apa ni? Ini aku tak tahu apa benda datang Tapi ni dia punya. Untuk kerja dia mungkin. Next adalah ini. Tisu kering. Aku beli satu sahaja. Dan aku beli ini. Tupperware. Aku beli satu. Mula aku ingat macam nak beli 2. Lepas tu aku macam teringat dekat rumah ada satu Tupperware aku boleh guna. Lepas tu aku cari-cari tadi tak jumpa pula Tupperware tu. So macam aku menyesal aku ambil satu. Lepas tu aku ambil 2 je terus tadi. Tak apalah. Nanti ada lagi ikut shop haul. Alasan nak pergi shopping lagi. Next, barang aku dia beli ball. Ball kecil-kecil ada 2, 4, 6, 7 pieces. Ni pun dia main nambet. And then dia beli ini lori. Aku rasa lori ni untuk main dekat pantai, main pasir. Sebab dia ada penyodok dengan apa, acuan dia. Dia ada ambil lagi satu mainan untuk main kat pasir. Tapi yang tu dia dah main dulu. And then aku beli ni, gula sugus. Ini favourite anak aku. Kali ni aku ambil orange dengan apple. Selalunya aku ambil anggur dengan strawberry je. Ini aku ambil crystal lain. Ini memang sedap Ini mesti kena ada stok kat rumah. Dia akan mencari. Lagi satu, aku kalau nak suruh anak aku makan, aku akan umpan dia dengan gula-gula je. Sebab dia susah sikit nak makan. Okay, last item adalah ini. Bakul ini. Bakul ini memang aku nak beli sebenarnya. Bukan sebab aku tak nak beli plastik je. Aku memang nak beli bakul. Sebab kat rumah tu baju aku dah bertimbun. Tak muat sampai aku masukkan dalam apa? Grocery bag. Sebab tak cukup bakul. Aku pernah beli bakul ni sebelum ni. Tapi aku letak baju kotor. Ini untuk letak baju bersih. Yang mana bertimbun. Tak lipat lagi. Si abang busy sikit. Dia biasalah. Kalau aku buat video dia akan nak tolong. Tapi sebenarnya dia menyibuk. Kadang susah juga sebab nak kena edit video, cut dia bising semua. Tapi korang faham-faham je lah, ada anak kecil ni susah sikit nak kawal dia orang punya perangai. Diorang masih dalam fasa mengenali diri mereka dan sekeliling mereka. So kita kena banyak bersabar dan layankan je selagi tidak memudaratkan. Okay, total aku spend tadi kat Eco Shop adalah RM78 untuk 30 barang. Okay, itu saja aku rasa aku punya Eco Shop untuk kali ni. Goyang-goyang kan, goyang-goyang. Itu dia punya kerja tu. Kalau korang suka, korang thumbs up. I think I see you guys in my next video.
Don't forget to subscribe. Okay? Bye!